salah satu cara kalau korang tak pergi dyno lagi, tapi korang nak tahu minyak okey tak okey, api okey tak okey kan, first korang boleh check melalui plug lah. Tengok warna plug. Tapi sebelum tu korang cuci dulu plug. Bagi cuci bersih putih dulu. Masukkan dekat head korang. Lepas tu rem motor lama sikit, main RPM tinggi, RPM rendah, RPM tinggi, RPM rendah. Lepas tu korang buka, korang tengok korang punya plug respon, dia punya warna apa dia keluar. So kalau color tune, boleh proceed lah. So boleh pergi dyno. So tak renyah lah. Tak adalah ulang alik pergi dyno kan. Pergi dyno, lepas tu patah balik pula, tukar benda ni, tukar betul tu, lepas tu pergi balik kat kos lah kat situ. Okay, so yang pertama kalau nak check api, lepas tu api korang boleh check peak voltage by cable ni. Korang boleh check peak voltage berapa running untuk plug voltage. Kadang-kadang koi racing ke tak racing ke, api kalau test keluar je semua, tapi belum tentu cukup dengan voltage yang diperlukan. So kita boleh check peak voltage dengan clean. Okay, santai. RSX Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya, boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda. Masalah RS atau RSX 150, kami bantu dari 750 sahaja. Warranty sehingga 3 bulan.